isteri mohon cerai disebabkan ada lelaki lain. Adakah mahkamah syariah boleh membenarkan? Baik, sekiranya isteri mohon cerai dan pihak suami membantah cerai tersebut dengan alasan bahawa isteri ini mohon cerai disebabkan ada lelaki lain ataupun ada boyfriend yang lain. Dalam isu ni, pengalaman saya, pihak isteri ni bila dia nak mohon cerai, dia tak akan letak dalam permohonan tu saya mohon cerai daripada suami disebabkan saya ada lelaki lain, saya ada boyfriend lain. Dia tak akan meletakkan alasan tu, sebab kalau letak alasan tu seseolah menjerat tengkuk dia di mahkamah lah. Selalunya dia akan meletakkan alasan tak ada persefahaman, komunikasi tak baik, berlaku salah faham yang berat dan sebagainya. Itu alasan-alasan normal yang pihak isteri letak. Tetapi sekiranya perkara tu benar-benar berlaku secara batiniah ni, secara zahir dia, isteri mohon cerai disebabkan alasan-alasan yang saya sebut tadi, tapi sebenarnya pihak suami dapat tahu bahawa penceraian tu sebenarnya berpunca daripada pihak ketiga, ada lelaki lain sebagainya, dan perkara ni kita boleh katakan kiranya mahkamah benarkan juga penceraian tersebut dengan alasan tak sefahaman, tak ada komunikasi, dah lama tak bercakap dan sebagainya, mahkamah mungkin akan benarkan penceraian tersebut. Cuma faktor yang sebenarnya alasan penceraian tu, perkara tu ditanggung oleh pihak isteri tersebut. Tu mana kata dia dengan Allah Ta'ala lah, dia dengan Tuhan lah. So mahkamah tetap akan proseed penceraian berdasarkan apa yang diisi dalam borang permohonan penceraian tersebut. Dan dalam borang tersebut selalunya isteri tak akan meletakkan bercerai sebab ada nak kahwin dengan orang lain, bercerai sebab ada boyfriend dan sebagainya. Jadi makna kata mahkamah syariah ni bila mohon je cerai, alasan-alasan yang dinyatakan alasan-alasan yang munasabah, selalunya mahkamah akan membenarkan. Manakala alasan-alasan yang tak munasabah yang dihidden oleh pihak, tak kira suami ataupun isteri tu, dia melibatkan perkara kesalahan dosa dan sebagainya, pihak yang berbohong itulah yang akan bertanggungjawab.